Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid sekalian yang sedang menonton video cikgu pada hari ini. Baiklah, jadi apa yang kita bakal belajar hari ini adalah cara untuk menggunakan Canva. Perkara pertama yang anda semua harus lakukan ialah untuk download Canva di dalam mana-mana peranti yang anda ada. Sekarang cikgu sedang menggunakan tablet yang cikgu ada, dan cikgu telah download Canva cikgu dan cikgu telah login kepada akaun cikgu. Jadi sekarang apa yang kamu harus lakukan ialah kamu akan buka file yang telah cikgu sediakan, di mana cikgu telah sediakan template untuk kamu buat buku kamu yang tersendiri mengikut kumpulan masing-masing. Berikut merupakan arahan yang telah cikgu beri, iaitu anda dikehendaki untuk mereka bentuk buku cerita. Dan kemudian kamu juga harus memasukkan gambar daripada Google Image yang telah kamu cari sebelum ini pada langkah yang pertama. Jadi perkara pertama yang anda harus lakukan adalah untuk buat muka hadapan buku kamu. Jadi tiada buku yang ada tanpa muka hadapan. Jadi kamu boleh meletakkan apa-apa sahaja yang kamu mahu di muka hadapan, tiada halangan ataupun sebarang arahan daripada cikgu. Jadi kamu boleh memilih mana-mana sahaja gambar yang kamu nak. Sebagai contoh, ini merupakan gambar yang cikgu ada di dalam tablet cikgu. Cikgu akan tekan camera roll dan cikgu akan add mana-mana gambar yang cikgu nak ke dalam page ini dengan menekan add to page. Jadi apa yang kamu harus lakukan adalah berdasarkan gambar yang kamu pilih, kamu perlu letak di dalam cover page yang cikgu telah sediakan ini. Kamu juga perlu meletakkan tajuk bagi buku kamu. Sebagai contoh, kamu perlu letakkan subheading di sini. Kamu boleh memilih mana-mana font yang kamu nak ataupun abjad yang kamu suka. Misalnya cikgu beri nama buku cikgu Kisah Kembara. Okey. Ini merupakan tajuk yang telah cikgu pilih untuk buku cikgu. Cikgu akan letak di sini dia punya tajuk, dan cikgu akan tukar font mana-mana font yang cikgu suka. Contohnya yang ni. Okey. Dan kamu boleh ubah juga background untuk kamu punya muka hadapan jikalau kamu mahukan, untuk menjadi lebih menarik dan lebih cantik. Kamu juga jangan lupa untuk meletakkan nama ahli kumpulan kamu di muka hadapan. Kita teruskan lagi dengan panel isi cerita, di mana kamu harus meletakkan isi-isi cerita yang telah kamu rangka di dalam panel tersebut. Dan kamu juga harus meletakkan mana-mana karakter yang kamu suka. Berdasarkan apa yang ada di dalam Canva ini saja sudah cukup. Contohnya, jikalau kamu mahukan gambar monyet, kamu hanya perlu search monkey. Jadi akan keluar gambar monyet di sini. Gambar ini kamu boleh kecilkan untuk muatkan di dalam panel. Jadi kamu boleh membuat cerita kamu sesuka hati kamu agar kamu punya komik ataupun buku cerita lebih menarik. Kamu juga harus meletakkan speech bubble ataupun kotak di mana kamu punya cerita untuk disesuaikan di dalam cerita kamu. Jikalau karakter kamu ingin bercakap, jadi kamu harus meletakkan speech bubble di atas karakter kamu. Dan kamu boleh muatkan font di bahagian teks. Kamu tekan bahagian teks dan kamu tekan di bahagian subheading, dan kamu tulis apa sahaja dialog yang kamu mahu. Sebagai contoh, hai, saya monyet. Saya sang monyet. Okey.
sekarang apa yang kita perlu lakukan adalah cuma perlu muatkan sahaja di dalam panel tersebut. Apa yang kamu harus lakukan, kamu kecilkan font ni kepada saiz yang sesuai. Misalnya seperti ini. Okey. Jadi apa yang kamu harus lakukan adalah kamu penuhkan panel tersebut untuk hasilkan cerita kamu. Jikalau kamu tidak ada panel yang mencukupi, kamu hanya perlu copy sahaja panel yang sedia ada dan paste untuk menghasilkan muka surat yang baru. Sebagai contoh, anda semua boleh tekan di titik 3 di bawah dan tekan duplicate page untuk menghasilkan muka surat baharu, untuk menghasilkan buku cerita yang mantap. Baiklah, itu sahaja dari cikgu. Jadi apa yang cikgu harap, kamu dapat ilmu pengetahuan yang kamu perlu gunakan untuk menghasilkan projek ini dengan jayanya. Jikalau ada sebarang masalah, sila tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Sekian sahaja daripada cikgu. Bye bye. Assalamualaikum.